Assalamualaikum. Hari ini abang berada di Bazar Ramadan Jalan Raja Alang di Kampung Baru, Kuala Lumpur untuk mencari juadah berbuka puasa. Ramadan dan murtabak memang tak boleh dipisahkan. Alhamdulillah di tahun 2025 harganya masih lagi berpatutan. Cuma RM5 sekeping. Tapi harga murtabak Singapura ni sekeping RM18 untuk yang biasa, manakala yang ada cheese harganya RM25 sekeping. Mungkin rasanya lebih premium dan saiznya lebih besar daripada murtabak biasa. Satu lagi menu yang sering dicari iaitu roti john. Mengapa namanya roti john? Kalau John Travolta datang ke Bazar Ramadan, mesti dia bangga sebab namanya menjadi menu yang dicari di bulan puasa. Bazar Ramadan Jalan Raja Alang memang kenal dengan pelbagai juadah yang menggoda selera. Dari makanan tradisional sehingga ke makanan moden, semuanya ada di sini. Selain daripada pilihan makanan yang banyak, suasana di sini juga sangat meriah. Anda boleh merasai semangat Ramadan dengan pelbagai juadah yang disediakan oleh peniaga-peniaga tempatan. Untuk mengelakkan kesesakan, waktu yang terbaik untuk mengunjungi Bazar Ramadan di Jalan Raja Alang ni adalah pada waktu petang sebelum waktu berbuka puasa. Elakkan datang pada hujung minggu atau waktu puncak kerana bazar ini boleh menjadi sangat sesak. Selain Bazar Ramadan di Jalan Raja Alang, terdapat beberapa bazar Ramadan lain yang besar di Kuala Lumpur. Antaranya adalah Bazar Ramadan di Jalan Kuching, Bazar Ramadan Wangsa Maju, Bazar Ramadan Bangsa dan juga Bazar Ramadan TTDI. Tahukah teman-teman, semasa bulan Ramadan, rakyat Malaysia membuang sehingga 3,000 tan makanan setiap hari. Ini adalah satu pembaziran yang besar dan bertentangan dengan semangat Ramadan yang menekankan kesederhanaan dan kesyukuran. Okey, ada beberapa tip untuk mengelakkan pembaziran di bulan Ramadan. Antaranya adalah kita rancang pembelian. Buat senarai makanan yang ingin dibeli dan beli hanya apa yang diperlukan. Yang kedua, beli dalam kuantiti yang kecil. Elakkan membeli makanan dalam kuantiti yang banyak jika tidak pasti boleh menghabiskannya. Yang ketiga, simpan lebihan makanan dengan baik untuk dimakan pada waktu sahur atau hari berikutnya. Tip yang keempat, jika membeli dalam kuantiti yang banyak, jom kita kongsi makanan dengan keluarga atau jiran tetangga. Tip yang kelima, kita boleh bagi lebihan makanan untuk binatang liar yang biasanya ada di pasar-pasar. Di hujung Bazar Ramadan ni, kita boleh membeli sayur-sayuran, ikan, ulam-ulaman dan bermacam-macam lagi. Okey, abang dah jumpa barang yang dicari iaitu daun palas. Harganya memang berpatutan, cuma RM5 untuk satu ikat, tapi kalau beli dua dapat diskaun RM1 iaitu cuma RM9 sahaja. Kalau kehabisan cash, jangan risau. Kita boleh keluarkan duit dekat bank yang paling dekat di sini iaitu Bank Muamalat. Peniaga yang berniaga di sini biasanya pada waktu petang sahaja guys. Kalau datang belah pagi, kena masuk ke dalam pasar Chowkit untuk membeli keperluan anda. Wah, Red Bull buat promosi. Barang free ramai yang sanggup beratul ya, walaupun dalam kelaparan. Ayam madu ni memang membuatkan air liur meleleh. Nampak begitu juicy sekali. Sebatang lemang harganya RM15. Kalau berbuka lemang dengan rendang memang padu teman-teman. Menjelang pukul 5, suasana di sini semakin sesak dan suasana semakin meriah. Semoga peniaga di sini mendapat ganjaran juga di sisi Allah kerana memudahkan puasawan yang bekerja mencari juadah untuk berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Okey, sampai di sini dulu perkongsian video pada kali ini. Jika anda suka dengan video ini, please tekan butang like dan bagi yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan.